Bayangkan badan anda ni macam satu sistem saraf yang sangat sensitif. Kalau jari kaki anda terpijak paku, bukan setakat kaki tu je yang berdarah kan? Betul, satu badan rasa. Ya, otak anda akan menjerit kesakitan, jantung berdegup laju, semua bertindak balas. Dan macam itulah sebenarnya cara ekonomi dunia berfungsi hari ini. Tepat sekali. Sebiji peluru berpandu dilancarkan beribu-ribu batu jauhnya di Timur Tengah dan tiba-tiba je tiket penerbangan anda nak balik ke Kuching melonjak naik mendadak. Ya, kesan dia terus sampai. Anda mungkin fikir krisis antarabangsa ni takkan sampai ke depan pintu rumah, tapi riak air dari zon konflik tu sebenarnya tengah meresap masuk dalam dompet anda sekarang. Sedar tak sedar je kan? Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi sesi kupasan mendalam kita. Sebelum kita pergi lebih jauh, kalau anda rasa perbincangan ni nanti buka mata anda, jangan lupa untuk tekan butang suka. Ya, tolong kongsikan juga. Betul, kongsikan pautan ni dengan keluarga, tinggalkan komen anda dan pastinya langgan saluran Malaysia News Today untuk sentiasa kekal ke hadapan. Kena sentiasa peka dengan isu semasa. Jadi objektif kita hari ini mudah je. Kita nak cerakinkan kenyataan rasmi kerajaan tentang krisis harga minyak global ni. Kita nak tengok macam mana pelan tindakan negara sebenarnya bagi impak langsung kepada kehidupan harian anda. Analogi sistem saraf yang anda guna tadi tu memang sangat sesuai lah. Kan? Sebab kadang-kadang kita rasa tak ada kaitan. Ya, kita selalu bina tembok pemisah secara mental. Kita anggap berita luar negara ni macam sekadar paparan di skrin TV je. Macam tengok wayang. Betul. Kita ingat tak ada kaitan dengan bil elektrik kita atau rancangan percutian keluarga kita. Tapi dalam dunia rantaian bekalan yang sangat terhubung hari ini, tembok tu ilusi je. Semuanya bersambung. Ya, semuanya saling berkait. Ekosistem ni sangat sensitif pada sebarang gangguan. Okey, mari kita mula dengan kesan yang paling cepat menampar realiti kita sebagai pengguna biasa. Harga barang lah tu. Tepat. Kenaikan harga akibat krisis di Teluk. Kita tahu konflik berpanjangan kat Iran dan negara-negara Timur Tengah tu dah buat harga minyak mentah global melambung. Tapi kesannya bukan sekadar harga petrol kat stesen minyak je. Kos logistik laut, pengangkutan udara, harga barang import kat pasar raya pun naik. Ya, syarikat penerbangan domestik pun terkesan sama. Betul. Syarikat penerbangan kita pun terpaksa letak surcharge bahan api. Tapi kat sini saya nak tanya sikit. Kerajaan selalu cakap yang secara makronya ekonomi kita agak kukuh. Ya, memang itu kenyataan rasmi. Kita ada penampan ekonomi. Tapi kalau betul ekonomi kita kukuh, kenapa saya sebagai rakyat biasa ni masih kena bayar surcharge beratus ringgit semata-mata nak terbang ke Sabah? Penampan tu tak berfungsi ke? Itu soalan yang sangat kritis. Dan untuk faham benda ni, kita kena bezakan antara ekonomi makro negara dan kos operasi mikro sesebuah syarikat. Okey, macam mana tu? Bila kerajaan kata kewangan negara kukuh, dia bermaksud dari segi KDNK, kemampuan negara bayar hutang, kita memang kat landasan yang selamat. Maknanya asas tu kuat. Ya, penampan yang anda sebut tu wujud. Contohnya, subsidi kerajaan untuk petrol RON 95 yang kita pam setiap hari tu. Oh, yang tu memang serap kejutan harga teruslah kan? Ya, betul. Tapi untuk operasi komersial macam syarikat penerbangan, mekanisme dia berbeza. Mereka guna bahan api jet yang harganya ikut pasaran terbuka antarabangsa sepenuhnya. Tak ada subsidi untuk bahan api jet lah ni. Tak ada. Dan ada satu lagi kos tersembunyi yang ramai tak nampak, iaitu premium insurance. Kejap, premium insurance. Maksudnya insurans kapal terbang dan kapal laut? Tepat sekali. Bila ada krisis kat kawasan bergolak, syarikat insurans antarabangsa ni akan naikkan apa yang dipanggil premium risiko perang secara mendadak. Wow, war risk premium. Ya, jadi walaupun kapal kargo tu tak bawa minyak pun, asalkan dia lalu ruang udara atau laut dekat zon konflik tu, kos insurans dia melambung tinggi. Maknanya syarikat perkapalan dengan penerbangan ni tak ada pilihan lah. Memang tak ada pilihan. Mereka terpaksa serap kos operasi yang boleh tahan gila-gila ni. Dan malangnya satu-satunya cara mereka nak terus hidup adalah dengan pindahkan kos tu kepada pengguna melalui surcharge. Jadi penampan ekonomi negara tu jaga struktur asas je lah. Dia bukan perisai magik yang boleh halang semua kenaikan kos rantaian bekalan. Betul, dia tak boleh sekat harga global secara total. Jadi ibarat kita pakai baju hujan tebal masa ribut.
Badan tak basah tapi muka dengan tangan tetaplah kena tumpias air sejuk tu kan. Analogi yang bagus. Memang macam tu keadaannya. Okey, masuk akal. Tapi kalau tiket penerbangan pergi Sabah pun dah terasa bahang dia. Cuba kita fikir pasal perjalanan yang kos dia berpuluh ribu ringgit. Ibadah haji? Ya, ibadah haji. Cuba bayangkan perasaan pendengar kita. Ramai yang dah menabung 10 ke 20 tahun dari gaji yang tak seberapa. Memang satu pengorbanan besar. Tiba-tiba dengar berita kos penerbangan melambung. Memang merisaukan. Kita dimaklumkan tabung haji dengan kerajaan tengah pantau rapat dan dah mula berunding dengan Saudi Air dan syarikat tempatan. Ya, langkah awal dah diambil. Tapi secara realitinya kan, boleh ke rundingan ini berjaya? Syarikat penerbangan pun nak untung. Lebih-lebih lagi minyak tengah mahal. Sejauh mana kuasa tawar-menawar tabung haji ni sebenarnya? Kerisauan jemaah tu memang sangat berasas. Tapi kat sinilah keunikan struktur tabung haji kita mainkan peranan. Keunikan macam mana tu? Tabung haji ni bukan agensi pelancongan biasa tau. Mereka ni salah satu pengurus jemaah terbesar kat dunia. Oh, skala mereka besar. Sangat besar. Setiap tahun mereka urus berpuluh ribu pergerakan manusia. Dalam bisnes penerbangan ni, volume adalah segala-galanya. Syarikat penerbangan perlukan kepastian kerusi penuh lah kan? Nak dapatkan harga burung. Secara asasnya, ya. Tapi dia agak kompleks sikit. Rundingan ni melibatkan strategi macam lindung nilai bahan api. Fuel hedging. Ya, fuel hedging. Mereka cuba kunci harga tiket tu sekarang pada kadar tertentu sebelum pasaran minyak jadi lagi gila. Wah, pandai tu tak? Langkah tabung haji berunding seawal ni memang proaktif. Mereka tak tunggu saat akhir bila harga dah tak boleh dikawal. Tapi kita kena adil lah. Rundingan sebesar ni melibatkan banyak pemboleh ubah antarabangsa. Betul, bukan semudah beli tiket biasa. Sebab tu sangat penting untuk pendengar dan bakal jemaah bertenang, tolong jangan buat spekulasi. Kita tunggu je pengumuman rasmi dari Menteri Agama atau Tabung Haji nanti. Saya setuju sangat. Selesaikan di akar umbi secara proaktif. Dan bercakap pasal proaktif ni, rupanya kerajaan kita bukan sekadar berunding kat meja korporat je. Ya, di peringkat diplomasi pun ada pergerakan. Betul. Mereka melangkah ke pentas diplomasi global. Menurut sumber, Perdana Menteri kita dah dihubungi pemimpin-pemimpin negara Teluk untuk jadi pengantara dalam konflik ni. Untuk redakan ketegangan lah. Ya, supaya laluan antarabangsa boleh buka balik. Sejujurnya, bila saya dengar ni, saya rasa bangga jugalah. Selalu kita ni terima tempias je. Tapi kali ni kita diminta jadi orang tengah. Ya, satu pengiktirafan besar sebenarnya. Tapi kan, mari kita realistik sikit. Boleh ke diplomasi ni jamin keselamatan kapal kargo kita? Sebab ada laporan kata kita tak minta pun laluan khas untuk kapal Malaysia kat Selat Hormuz tu. Memang tak ada permintaan macam tu buat masa ni. Risiko terlalu tinggi katanya. Habis tu, apa gunanya kita jadi mediator kalau kapal kita sendiri pun tak berani nak lalu situ? Itu perspektif yang tajam. Untuk faham logik ni, kita wajib tahu betapa kritikalnya Selat Hormuz tu kepada peredaran darah ekonomi dunia. Betapa pentingnya selat tu. Ya, satu choke point atau laluan sempit. Walaupun lebar dia cuma beberapa puluh kilometer je, kira-kira 1/5 bekalan minyak dunia kena lalu situ setiap hari. 1/5? Gila banyak. Ya, jadi bila PM kita diminta jadi pengantara, itu adalah pengiktirafan kepada dasar luar Malaysia yang selama ni neutral dan dihormati oleh pelbagai pihak kat Timur Tengah. Tapi, kenapa kita tak minta ada pas VIP untuk kapal kita? Kenapa nak sibuk selesaikan masalah untuk satu dunia? Sebab dalam realiti medan perang, pas VIP tu tak bawa apa-apa makna pun. Tak ada makna. Yelah, walaupun pemimpin kat sana janji tak serang kapal Malaysia, risiko peluru sesat atau periuk api laut tu masih ada. Oh, bahaya tetap ada. Betul. Tak ada syarikat perkapalan atau syarikat insurans yang waras akan benarkan aset bernilai ratusan juta ringgit masuk zon perang semata-mata sebab janji mulut. Logik gojik. Kalau kena tembak bukan diorang nak ganti. Tepat sekali. Jadi objektif sebenar kita jadi mediator ni bukanlah nak cari jalan pintas untuk diri sendiri je. Habis tu? Objektif utama adalah untuk sejukkan suhu konflik tu secara keseluruhan. Bila ketegangan turun, ancaman perang redah. Dan bila ancaman redah?
Premium insurans perang yang kita borak awal tadi tu akan jatuh. Dan bila kos logistik laut kembali normal, harga barang dalam Malaysia pun akan stabil. Itulah nilai sebenar peranan geopolitik ni pada kita. Oh, wow. Itu betul-betul buka mata. Jadi, diplomasi ni pelaburan untuk turunkan harga barang secara menyeluruh lah. Bukan sekadar berebut kapal siapa lalu dulu. Betul, ia satu rancangan gambaran besar. Tapi diplomasi ni kan makan masa. Bukan silap mata boleh selesai esok. Persoalannya, sementara tunggu konflik tu sejuk, macam mana dengan persediaan domestik kita? Dari segi keselamatan tenaga. Ya, kelangsungan tenaga kita sendiri. Kenyataan rasmi kata reserve gas dan bahan api kita dijangka tahan sampai bulan Mei. Kejap, bulan Mei? Itu maknanya baki lebih kurang 2 bulan je lagi tau. Kalau saya buka kabinet dapur, nampak beras cukup 2 bulan je, saya dah mula catu makanan dah. Adakah 2 bulan ni tahap bahaya? Reaksi anda tu normal. Bunyinya memang merisaukan kalau kita bayangkan reserve ni macam satu tangki gergasi yang air dia makin surut. Habis tu, dia bukan macam tangki air ke? Bukan. Dalam industri tenaga global, inventory ni tak statik, dia dinamik. Angka 2 bulan tu adalah penimbal bekalan sedia ada je. Tapi paip bekalan baharu sentiasa mengalir masuk. Oh, sentiasa ada kemasukan baru? Ya. Kat sinilah Petronas mainkan peranan pelan luar jangka mereka. Mereka tak duduk diam. Petronas dah amankan sumber alternatif baru. Dari mana tu? Majoritinya dari Australia dan laluan-laluan laut yang langsung tak perlu tempuh kawasan berisiko tinggi kat Timur Tengah. Oh, menarik. Maknanya kapal-kapal kargo bawa gas dan minyak ni akan lalu Laut Cina Selatan atau Lautan Hindi lah. Terus pintas Selat Hormuz. Tepat. Kita secara fizikalnya dah elak laluan sempit tu. Lega sikit dengar. Tapi kejap, ada satu lagi benda saya terfikir. Minyak mentah ni kan, komoditi global. Ya, harga pasaran dunia. Jadi walaupun kita bawa masuk dengan selamat dari Australia, tak lalu zon perang, harga dia tetap ikut harga global yang tengah melambung tu kan? Kita masih kena bayar mahal lah ni. Anda sentuh satu mekanik pasaran yang sangat penting. Memang harga rujukan asas tu harga global. Tapi untuk skala negara, Petronas tak beli minyak macam kita belikan kat pasar ikut hari ni. Oh, bukan beli spot market lah. Bukan 100%. Mereka terikat dengan kontrak bekalan jangka panjang. Kontrak ni selalu ada mekanisme lindung nilai. Maknanya mereka dah kunci harga dalam julat tertentu. Jadi ada penampan di situ. Ya, itu penampang sebenar kita. Tapi kerajaan tetap bagi peringatan tegas supaya rakyat jimatkan tenaga. Kenapa kena jimat kalau dah ada kontrak? Sebab setiap titis bahan api tambahan yang kita terpaksa import luar dari pelan asal tu, kita terpaksa bayar dengan harga pasaran krisis yang gila-gila mahal tu. Okey, faham. Jadi bila kerajaan suruh kita tutup suis lampu kalau tak guna atau amalkan kongsi kereta, ia bukan sekadar kempen kita semula yang klise lah kan? Bukan, ia sangat praktikal. Tindakan kecil kat rumah ni sebenarnya tolong panjangkan hayat reserve negara dan selamatkan duit cukai kita dari hangus bayar harga minyak global. Ya, sumbangan langsung rakyat. Okey, kita dah tengok plan A, diplomasi PM, kita ada plan B, bekalan dari Australia dan penjimatan. Tapi mari kita bincang senario terburuk, paling ekstrim. Senario krisis total? Ya, kalau perang merebak, logistik dunia lumpuh, harga dunia tak masuk akal, apa ikhtiar terakhir atau butang penek yang kerajaan ada? Boleh tak kita sekat ekspor minyak kita sendiri? Maksudnya guna 100% untuk dalam negara? Betul. Jaga perut rakyat sendiri dulu sebelum jual ke orang luar. Ada kemungkinan tak benda ni berlaku? Secara politiknya, godaan tu memang besar bila rakyat tertekan. Tapi jawapan rasmi kerajaan buat masa ni sangat jelas. Apa dia? Petronas masih terikat dengan kontrak dan komitmen antarabangsa secara perundangan. Langkah sekat ekspor ni memang boleh dipertimbangkan, tapi ditegaskan sebagai ikhtiar yang paling terakhir. Tapi kenapa nak kena jadi yang terakhir? Kalau negara sendiri tengah darurat, bukankah logik kita batal je ekspor tu? Sebab kos bila kita batal tu jauh lebih membinasakan untuk jangka masa panjang. Boleh jelaskan sikit? Anda kena ingat, Malaysia bukan sekadar pengguna, kita juga pembekal utama gas asli cecair kepada negara maju macam Jepun dan Korea Selatan. Pelanggan besar kita tu. Ya, bila kita sign kontrak bekalan berbilang tahun, reputasi negara jadi cagaran. Kalau kita tiba-tiba tekan butang panik dan potong bekalan mereka, mereka akan lumpuh. Dan diorang mesti marah gila. Sangat.
Lepas krisis ni tamat nanti, anda rasa mereka nak urus niaga dengan kita lagi tak? Mestilah tak nak dorang cari negara lain. Tepat. Pelabur asing akan cop Malaysia sebagai rakan dagang yang tak stabil. Berpuluh tahun hubungan ekonomi akan hancur. Dan nak pulih balik lepas krisis tu, hampir mustahil. Bahaya juga impaknya. Sebab tu, kerajaan kekalkan ekspor. Kelangsungan negara pada masa depan bergantung kepada janji yang kita tepati hari ini. Butang tu hanya akan ditekan kalau keselamatan operasi asas negara betul-betul terancam. Dan nasib baiklah kita belum sampai tahap tu kan? Bersyukur sangat kita ada langkah mitigasi awal. Betul. Satu analisis yang sangat menginsafkan sebenarnya. Nampak jelas tak ada jalan pintas dalam urus negara masa krisis global. Ibarat tarik rambut dalam tepung, perut rakyat kena jaga, tapi kepercayaan pelabur luar pun tak boleh abai. Keseimbangan yang sangat halus. Jadi kalau kita rumuskan apa yang kita borak hari ini, ketegangan kat Timur Tengah tu sebenarnya jauh lebih dekat dengan kita. Sangat dekat. Dia merayap masuk tentukan harga tambang ke Borneo, dia bagi impak pada jemaah haji yang tengah berdebar tunggu pengumuman, dan dia heret nama negara kita ke pentas antarabangsa jadi pengantara. Dan dia paksa kita cari alternatif macam kat Australia tu. Ya, mengubah strategi keselamatan negara kita terus. Tapi sekurang-kurangnya, kita nampaklah macam mana kerajaan kemudi kapal ni dengan pelan kontingensi yang berlapis-lapis. Rumusan yang padat. Dan sebelum kita tamatkan sesi hari ini, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk pendengar kita renungkan. Silakan. Kita dah sembang macam mana ketahanan tenaga negara ni sebahagian besarnya bergantung kepada komitmen anda jimatkan tenaga kat rumah. Ya, tutup Swiss semua tu. Betul. Tapi ini bangkitkan satu realiti pahit. Adakah gaya hidup moden kita ni sebenarnya terlalu selesa, terlalu rapuh dan terlalu banyak bersandar pada kawasan bergolak kat Timur Tengah? Persoalan yang bagus. Mungkin krisis hari ini bukan sekadar isu bekalan je. Ia satu wake-up call untuk kita kaji balik plan hidup kita. Mungkin dah tiba masa kita terus ke inovasi macam solar di rumah atau tukar cara perjalanan kita untuk capai kebebasan tenaga peribadi pada masa depan. Wow. Kebebasan tenaga peribadi. Itu memang satu sudut pandang yang sangat segar. Adakah kita terlalu asyik harap telaga jiran yang jauh untuk bagi air, sampai kita malas nak buat sistem tadahan hujan kat rumah sendiri? Ya, sedia tanggung risiko bila telaga jiran tu keruh. Riak air kat Teluk Parsi dah simbah kaki kita hari ini. Persoalannya, macam mana kita nak melangkah ke depan? Jika anda rasa sesi kupasan mendalam ni rungkaikan banyak benda untuk anda, jom sama-sama sebarkan. Jangan lupa kongsi ilmu ni. Ya. Tekan butang suka kat video ni, kongsikan jawapan anda tentang kebebasan tenaga peribadi tadi kat ruangan komen di bawah, hantar pautan ni kat kawan-kawan dan pastikan anda langgan Malaysia News Today supaya tak terlepas kupasan akan datang. Terima kasih semua. Kepada yang setia mendengar sampai habis, terima kasih banyak-banyak, kekal bijak, peka dengan persekitaran dan sampai kita jumpa lagi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.